kumpulan kaji sendirilah ataupun kalau ada yang nak tengok semula insyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan sesi pertama malam ni, iaitu saya nak buat sharing tentang produk. Salah satu produk Xuanghou yang dah lama kita tak dengar, katanya ada request untuk this product. Jadi topik dia kalau tengok pejam celik tu dah boleh agak lah kan. Topik dia sebenarnya pasal apa, betul tak? Okey, so ia adalah tentang mata lah, produk yang berkaitan dengan mata. Tiba-tiba terkejut pula kesihatan mata. Okey, sebelum tu kalau ada yang ahli baru dekat Xuanghou ni dalam sini, mungkin ada yang tertanya-tanya, ada ke produk yang khusus untuk mata? Ya, ada produk yang khusus untuk mata sebenarnya. Kejap saya nak tengok. Okey, jadi kenapa kesihatan mata ni penting? Kita selalu macam ambil sambil lewa je mata ni, sebab mata ni yelah macam kita tak nampak kan mata ni. Sebab apa? Sebab kita melihat menggunakan mata. So kita nampak tangan, kaki, kuku semua kita nampak, tapi mata ni yang bantu kita buat macam-macam ni kita tak nampak. Jadi kadang-kadang kita terlupa tentang kesihatan mata. Betul tak? Setuju ke tak? Ke tiap hari ada orang check mata dia okey ke tak? Okey, jadi kenapa kesihatan mata penting? Kesihatan mata ni, mata adalah sangat-sangat penting lah. Macam saya cakap tadi, mata adalah jendela dunia. Dialah yang membuat kita nampak semua. Kan ada teka-teki, dia kata apa yang kecil sebesar kuku, besar seluas alam, macam itulah. So mata ni sangat-sangat hebat, Masya Allah. Okey, dan mata sebenarnya, perasan tak, ialah antara organ yang pertama kita gunakan awal pagi. Kan, kita tidur, kita tutup mata kan. Kita celik je, dah guna dah mata kan, kita belum lagi bangun dan pergi ke tandas dan sebagainya, kita dah guna mata daripada awal pagi. Okey, dan kesihatan mata yang baik adalah penting untuk kualiti hidup yang lebih baik. Ya, siapa yang baru-baru ni sakit mata? Saya baru-baru ni ada sakit mata. Ya Allah, sebelah je mata tak boleh buka. Mula-mula tu saya rasa macam okey tak apalah, tak ada hal kot. Saya jenis yang tak kisah sangat dengan saya punya look ke apa kan, takat mata sepet sebelah apa halnya. Tapi masalahnya bila mata sepet sebelah tu sakit, dia bengkak dan sakit. Lepas tu memang saya terpaksa cancelkan semua appointment saya sebab berdenyut-denyut nak bawa kereta, pandang kiri kanan pun berdenyut-denyut matanya. Jadi bila kita dalam keadaan sakit kan, mata sakit tu nak buka mata pun dah sakit, memang kita akan terjejas lah kita punya kualiti hidup, betul tak? Kesimpulannya apa-apa sakit pun memang tak best. Dan juga mencegah penyakit. Okey, kalau kita jaga mata dengan baik, dapat mencegah penyakit mata dan masalah penglihatan of course. Dan saya nak sharekan sini, saya ada sahabat yang apa kata orang, tak berapa sihat lah, okey, dalam sedang mengalami masalah kesihatan. Dan kalau kita rasa kan matanya apa guna dia, tengok je kan, bukannya boleh mata ni mana boleh bercakap-cakap ataupun mana boleh mata ni angkat barang ke apa kan, kita fikir macam tu, mata ni hanya untuk buka tutup, mata ni tak mampu nak buat apa. Tapi saya nak ceritakan tentang sahabat baik saya ni, sebab dia mengalami masalah kesihatan yang tak boleh nak bergerak, tak boleh nak bercakap, tak boleh nak bergerak sendiri, tak boleh nak bercakap, tak boleh nak buat apa-apalah pergerakan, dan the only organ yang masih berfungsi dengan baik, alhamdulillah setakat ni insyaAllah, adalah matanya. Okey, so bayangkan dia dah tak boleh bercakap, bukan bisu, dia bukan tak boleh bergerak, bukan lumpuh. Okey, tetapi dia hanya communicate dengan mata. Macam mana? First, salah satu caranya adalah kita kejap-kejap mata lah. Kalau kita tanya yes or no question, dia akan angkat-angkat kening tu macam ya. Kalau macam dia kerut-kerut dahi tu maksudnya no. Okey, itu salah satu cara nak komunikasi dengan dia, dengan beliau. Okay, so mata ni pun sebenarnya boleh digunakan untuk komunikasi. Dan satu lagi yang amazingnya dengan teknologi sekarang, kita ada eye tracking device. Eye tracking device ni sangat-sangat membantu beliau untuk communicate dengan kita sebab dia dah tak boleh nak bertutur. Jadi mata dia digunakan untuk tengok pada that tracking device, dan bila tracking device tu nampak mata dia sedang tengok huruf A, akan type A, nampak B akan type B dan sebagainya. Okey, jadi mata juga beliau gunakan untuk communicate, untuk berkomunikasi.
Okay, dan kadang-kadang tu so kami tinggal tak dekat, so kita selalu communicate melalui WhatsApp. Okay, sebab dia menaip dengan menggunakan matanya tadi. Dan kadang-kadang lama dia tak WhatsApp. Nanti bila dia WhatsApp balik, dia kata rupa-rupanya dia sakit mata. So bila dia sakit mata, dia susahlah nak berkomunikasi. Kadang-kadang sensor tu tak dapat nak detect mata dia, ataupun mata dia memang dia tak larat nak tengok the tracking device dan tak mampu nak bergerak. Jadi mata ni adalah organ yang sangat-sangat penting. Okay, sangat-sangat penting. So jangan kita ambil sambil lewa saja. Jadi apa yang boleh menyebabkan kerosakan mata? Tahu tak? Okay, first of all ialah gaya hidup kita sekarang lah. Seperti sekarang ni kan, kita online meeting ni kan, kita sama ada tengok telefon ataupun tengok komputer. Melainkan ada yang tak nak tengok skrin lah, nak dengar saja saya bercakap boleh juga. Tapi susahlah zaman sekarang kan, kita memang selalu sangat menggunakan skrin telefon atau komputer ataupun TV. Okay, jadi benda-benda benda ni lah akan lama-lama akan mengganggu kerosakan mata kita, menyebabkan kerosakan. Lama-lama selain itu ada pencemaran alam sekitar atau cahaya matahari yang berlebihan. Kita terdedah pada cahaya yang berlebihan, matahari atau lampu. Asap dan habuk juga boleh masuk dalam mata dan boleh menyebabkan kerosakan mata. Kurang nutrisi daripada pemakanan yang tak seimbang. Ini selalu kita cakap kalau kita makan benda yang kita tak makan makanan yang bernutrisi kan, boleh menyebabkan kita kurang nutrisi lah. Tapi perasan tak, selain daripada kita kurang makan makanan yang bernutrisi, kita juga banyak makan makanan yang tak ada nutrisi. Itu juga boleh menjadi penyebab jugalah badan kita kekurangan zat-zat yang diperlukan untuk mata. Selain itu, katalah kalau kita punya lifestyle persekitaran kita tak tercemar, kita jarang tengok TV, kita makan tip-top dengan all the vitamin semua cukup. Tetapi as we age, bila kita meningkat usia, memang tak dapat nak dielakkan, fungsi mata memang akan merosot. Ada ke orang yang makin tua dia makin cergas berbanding ke masa dia kanak-kanak? Kecuali Benjamin Button tu lah kan. Tapi kita memang tak boleh nak elakkan, kita akan menua. Dan bila kita menua, nak tak nak memang akan menjejaskan kita punya fungsi mata. Dan bila kita kurang rehat maksudnya tidur kita tak cukup pun boleh menyebabkan mata kita selalu letih. Jadi kalau kita dapat elakkan sebanyak mungkin daripada faktor-faktor ni, insya-Allah kita dapat melambatkan proses penuaan mata ataupun dapat mencegah daripada kerosakan mata. So boleh tak kita elakkan sebaik mungkin? Kalau boleh, lepas ni kita kurang-kurangkan tengok TV ke, kurang-kurangkan tengok skrin dan sebagainya. Jadi apa makanan yang baik untuk kesihatan mata? Banyak sebenarnya makanan yang baik untuk kesihatan mata. Contohnya sayuran berdaun hijau. Sedap tak? Siapa suka sayur berdaun hijau macam gambar ni? Buah-buahan seperti orange, lemon. Okay. Ikan seperti salmon dan tuna. Okay, sangat-sangat tinggi dengan omega 3. Tapi ikan pun sekarang banyak yang tercemar kan. Jadi kalau kita dapatlah makan salmon dengan tuna ni banyak-banyak setiap hari, setiap minggu, insya-Allah kita adalah sumber nutrisi untuk mata kita tu. Selain tu telur mengandungi vitamin dan lutein ni yang sangat-sangat bagus untuk mata, dan juga kekacang dan bijirin macam almond, okay, sunflower oil dan sebagainya ni sangat-sangat tinggi vitamin E dan bagus untuk kesihatan mata. So kalau kita dapatlah makan sayur hijau banyak-banyak, buah kan, salmon, tuna, telur ni banyak-banyak. Ada orang alergi telur, dah kurang dah nutrisi kat situ kan. InsyaAllah kita punya keperluan nutrisi untuk mata tu cukup lah. Okey, selain itu untuk mata sebenarnya ada senaman untuk mata tau. Tahu tak? Kita janganlah anggap senaman tu untuk kaki dengan tangan saja. Untuk mata pun ada senaman. Salah satunya ialah fokus dekat jauh. Fokus dekat jauh ni maksudnya apa? Kadang-kadang kita tengok objek dekat. Okay, objek dekat ni kita tengok tapi jangan tengok lama-lama sangat. Kalau katakanlah kita buat aktiviti menulis, kita selalu menulis, melukis ataupun membaca, janganlah seharian tu membaca je dengan jarak dekat. Sekali-sekala kita kena 20 minit ke setengah jam macam tu, kita kena rehatkan mata kita dan kita pandang pula objek yang jauh.
Okey, kan tadi baca kan buku tu dekat dengan kita atau melukis tu dekat dengan kita. Kita kena stop sekejap, rehatkan mata dan kita fokus pada sejauh yang kita boleh. Pandang keluar tingkap. Okey, itu adalah satu exercise atau senaman untuk mata. Dah ulang beberapa kali. Lepas tu kita tengok balik kat dekat, benda yang dekat dan lepas tu kita pandang balik objek yang jauh. Itu salah satu cara untuk kita exercise mata. Selain tu kita boleh juga gerakkan mata ke kiri, ke kanan, atas, bawah. Okey, maksudnya tanpa kita gerakkan kepala, kita pandang atas, lepas tu pandang bawah, pandang kiri, pandang kanan. Itu adalah cara juga untuk kita nak exercise mata. Dan teknik 20-20 ni maksudnya setiap 20 minit kita rehatkan mata. Macam tadi juga melihat objek yang jauh. Lepas tu setiap 20 minit kita boleh buat aktiviti kita yang biasa. Okey. Lepas tu dan setiap kali kita pandang tu kita kena pandang selama 20 saat lah sekurang-kurangnya macam tu. Okey. So kalau bila-bila rasa mata kita letih ke apa, kita boleh buat exercise ni, ataupun kalau rasa macam mata tu kering ke apa, cuba pejamkan mata sekejap. Jangan pejam mata lama sangat kan tertidur pula kan tengah buat kerja. Pejam mata sekejap untuk melembabkan atau merehatkan mata. Kan sekarang ni ada orang jual, ada yang dijual dekat farmasi eye drop tu kan. Itu kalau kronik sangat mata kita terlampau kering sampai kena guna eye drop. Apa panggil dulu? Eyemo Eyemo yang famous tu kan. Tapi sebenarnya kalau kita kerap perlu menggunakan eyemo tu sentiasa, maksudnya mata kita memang terlalu kering, mata kita tak dapat mengeluarkan air, itu jaga-jaga. Mungkin mata kita dah ada mengalami kerosakan. Okay, yang itu kalau kerap sangat pakai pun tak elok juga. Cara dia adalah merehatkan mata, minum air yang cukup, kadang-kadang kejap kita pejam mata, lepas tu kita pandang jauh dan sebagainya. Itu boleh bantu untuk penghasilan air mata yang normal dan juga untuk kurangkan tekanan mata. Okey, so saya nak perkenalkan, itu mukadimah je. Sebenarnya kita nak perkenalkan satu suplemen keluaran Xionghu iaitu Yunqian Eye Plus. Okey, pernah tak try? Saya pernah tak tengok? Ini adalah dia punya kotak sebenar lah. Yunqian Eye Plus. Saiz dia macam gini. Dan juga dalam dia ada 20 sachet. 20 sachet berbentuk serbuk. Okey, so apakah kandungan Yunqian Eye Plus ni sebenarnya? Okay. Kalau ada soalan nanti just masuk tulis dekat message tu, nanti saya baca lepas ni Sekarang ni saya tak nampak screen. Okay, Yunqian Eye Plus ni adalah satu-satunya makanan kesihatan ataupun suplemen untuk mata keluaran syarikat Xionghu. Dan dalam dia adalah bahan-bahan semula jadi yang banyak sangat khasiat yang bagus untuk mata. Okay. Okay, so saya nak terangkan sedikit lah antara dia punya bahan-bahan aktif dekat dalam Yunqian Eye Plus ni. Salah satunya ialah ekstrak goji berry atau wolfberry. Dan ekstrak ini adalah, goji berry ni adalah herba tradisional China. Okay, dan goji berry ni memang terkenal kaya dengan zeaxanthin, iaitu salah satu elemen yang sangat-sangat baik untuk mata. Ada vitamin B1, B2, asid nikotinik, lazat besi dan sebagainya. Okay. Dan menurut kitab perubatan Cina yang kuno, wolfberry ni memang terkenal dengan kemampuannya untuk memelihara buah pinggang, melembabkan paru-paru dan meningkatkan ketajaman penglihatan. Jadi kalau tengok suplemen-suplemen untuk mata di luar sana pun memang kebanyakannya mesti ada goji berry ni. Goji berry ni banyak manfaat dia dan kita gunakan ekstrak goji berry sebab dalam dia kaya dengan zeaxanthin. Okay. Selain tu ada lutein juga. Lutein ni adalah macam zeaxanthin, dia adalah sejenis carotenoid. Carotenoid ni adalah macam pigmen ni yang berada dekat dalam pigmen semula jadi yang memberikan warna, especially warna kuning, orange dan hijau pada banyak jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu adalah carotenoid. Dan antara carotenoid ialah zeaxanthin tadi yang ada dalam goji berry, sebab tu warna dia macam merah sangat kan, dan juga lutein. Okey. Jadi apa fungsi lutein ni? Selain dia bagi warna pada makanan, dia sebenarnya adalah sangat-sangat penting untuk retina dan kanta mata. Okey, kita punya lutein kita ekstrak daripada Flora Glow
iaitu bunga marigold. Kita guna sumber lutein semula jadi, okey. Dan juga sebenarnya tubuh manusia, tubuh kita memang tak boleh menghasilkan lutein dan zeaxanthin yang sangat diperlukan oleh mata secara semula jadi. Badan kita memang tak boleh hasilkan. Jadi memang 100% kita perlu dapatkan sumber lutein dan zeaxanthin ni daripada pemakanan ataupun health supplement sahaja. Tapi kalau tengok dalam gambar ni dekat mana lutein dan zeaxanthin ni banyak diperlukan adalah dalam makula. Makula ni dalam salah satu bahagian dekat dalam anak mata ni lah. Okay. Dan kita perlukan kedua-dua zeaxanthin dan lutein ni kerana dia boleh bantu bertindak sebagai penapis cahaya biru. Cahaya biru ni macam UV lah, UV light dia dapat menapis cahaya biru dan dia tinggi antioksidan dan secara mudahnya dia dapat melindungi sel mata iaitu mengurangkan risiko penyakit mata berkaitan usia. Tadi kan kita cakap aging tu kita tak boleh nak elakkan, tapi kita boleh melambatkan penuaan sel-sel kita dan salah satu bahan yang dapat mengurangkan proses penuaan mata ni adalah lutein dan zeaxanthin. Okay. Dan kita dapat these extracts from kita punya Yunken Eye Plus, ada dekat dalam ni. Okay. Selain itu macam kita kata kalau kita tak nak ambil daripada kita punya Yunken Eye Plus, kita boleh juga dapatkan zeaxanthin dan lutein tu. Tapi daripada makanan-makanan sedap ni lah, yang sayuran berdaun hijau pekat, sayuran berwarna kuning, buah-buahan kuning, telur, brokoli dan kacang peas. So kalau you suka makan benda ni banyak sangat hari-hari, tak perlulah ambil kita punya YK Eye Plus. Contoh-contoh makanan dia begini. So tengok dekat sini daripada sumber Discovery Eye Foundation, dia kata lutein dan zeaxanthin ni memang membantu mengelakkan risiko age-related macular degeneration ni, tentang faktor penuaan mata lah. Dan dia kata cara nak makan dia ialah 1 cup cook or canned. Boleh ke kita makan semangkuk daun kailan, daun bayam sebagainya? Kalau suka bolehlah teruskan. Even jagung sekarang pun kita tak dapat jagung yang organik kan. Okay, macam-macam lah kalau kita nak harapkan pemakanan biasa macam ni saja. Jadi kalau kita ambil YKI Plus ni dah terus boleh diserap badan. Okey, itu baru dua bahan pertama kat dalam YKI Plus. Ada bahan seterusnya, ada ekstrak astaxanthin. Ya Allah, belit lidah nak menyebutnya. Okey, tapi kita punya X ni adalah semula jadi punya, dan ada research yang menunjukkan astaxanthin ni mengandungi antioksidan yang 1000 kali lebih kuat daripada vitamin E. Okey, jadi sebab itu kita gunakan this extract dekat dalam YKI Plus, dan dia sangat-sangat bermanfaat sebenarnya fungsi dia untuk mereka yang kerap mata terlampau strain, tegang bila menghadap skrin komputer tempoh yang lama, sebab dia dapat membantu melegakan ketegangan mata. Selain tu kita ada ekstrak bilberry. Okey, bilberry ni sebenarnya adalah buah beri kecil berwarna ungu gelap. Dia lebih kurang macam blueberry, tapi dia diperolehi secara liar dekat hutan-hutan Europe Utara. Okey. Manfaat utamanya dia memang tinggi antioksidan lah, terutamanya anthocyanin. Anthocyanin ni adalah satu bahan yang memberi warna pada buah bilberry. Dan anthocyanin ni sebenarnya dia dapat membantu meningkatkan perjalanan darah dalam mata. Dia memperkuatkan dengan cara memperkuatkan pembuluh darah kecil dekat dalam mata. Dalam mata ni ada banyak sangat salur darah. So this anthocyanin ni dapat membantu memperkuatkan pembuluh darah. Okey, dan meningkatkan aliran darah ke retina, area mata dan lain-lain. So sangat-sangat bagus, especially untuk penderita diabetes atau hypertension. Okey, orang yang ada masalah kencing manis kan selalunya berkait dengan masalah salur darah dia hingga menyebabkan pemandangan dia rabun. Okey, so ada ekstrak bilberry ni sangat-sangat membantu insya-Allah untuk masalah ini. Dan juga
Bilberry ni sangat-sangat bagus untuk membantu penglihatan malam. Ini berkaitlah dengan silau kan, selalu kadang-kadang orang ada masalah silau bila malam kan. Ada yang setengah orang saya kenal tak boleh nak drive malam langsung sebab dia punya mata memang KO terus bila waktu malam tak boleh nak memandu. Jadi sangat-sangat bahaya. Okey, dengan ada extract bilberry dalam kita punya Waki Eye Plus, insya-Allah dapat membantu masalah ini. Dan juga dia dapat mengatasi masalah keletihan mata. Ini pun samalah juga kalau kita selalu sangat menggunakan mata tengok skrin, kita punya mata akan cepat letih. Okey, seterusnya ada extract blackcurrant. Kalau tengok ada banyak sangat berries dekat dalam Yunken Eye Plus ni. Extract blackcurrant ni pula menawarkan 4 jenis polyphenol, sejenis antioksidan juga, dan ia merupakan antioksidan yang hebat yang dapat membekalkan nutrien penting yang diperlukan badan untuk penglihatan yang sangat-sangat baik. Okey, so blackcurrant, dan kita ada bilberry tadi, sorry. Okey, dan ini semua sangat-sangat bagus, dan selain tu ada nutrien atau antioksidan lain dekat dalam ni. Dan juga ya, kalau tengok dekat dalam dekat kotak ni dia ada cakap excessive use can have laxative effect. Maksudnya kalau kita ambil secara berlebihan, lebih pada satu sachet, mungkin kita akan ada rasa nak membuang ke tandas kan. Tapi jangan risau, dia bukannya satu benda yang harmful. Dia hanyalah efek kalau kita ambil lebih daripada satu sachet. Itu tak ada masalah sebab kita punya bahan-bahan semua adalah bahan-bahan semula jadi. So kalau siapa yang pernah makan lactoberry kan, mungkin akan nampak similarity antara kita punya Yunken Eye Plus dengan lactoberry. Sebab yang ini pun ada banyak kandungan berries. Okay, sebab itulah dia boleh memberi sedikit kesan laxative ni bahasa Melayu dia apa? Pelawasan kan. Dia boleh bagi kesan pelawasan, sangat-sangat bagus juga sebenarnya. Sebab dia ada kandungan berry yang banyak. Selain daripada tu, just nak mention dekat sini, rasa dia tak adalah semanis lactoberry, okay. Tapi kita menggunakan sweetener xylitol dekat dalam dia, dan juga ada flavor daripada buah mandarin. Kita punya perisa adalah daripada buah mandarin. Dan warna Yunken Eye Plus ni sebenarnya warna kemerahan. Okay. So cara pemakanan dia adalah mudah saja. Kita buka dia dalam bentuk sachet seperti dalam gambar tu. Buka je satu sachet dan terus bancuh dalam air suam ataupun air sejuk. Okey, jangan bancuh dalam air panas, dan kita cepat-cepat kacau. Lepas kacau tu boleh terus minum. Tak perlu nak tunggu lama ke apa, boleh terus minum. Saya suka bancuh dengan air sejuk lah. Okey, warna dia lebih kurang macam dalam gambar tu. Okey, lebih kurang macam tu, warna kemerahan. Dan of course kita boleh juga bancuh dengan lactoberry ataupun kita punya shake lain kalau kita ada ambil protein, fiber dan sebagainya. Okay. Dekat kotak dia tak ada tulis sukatan tau, tapi kita boleh ambil 1 ke 2 lah sachet sehari. Boleh ambil lebih jika kita ada masalah mata, tak ada masalah, insyaAllah. Okey, jadi Yunken Eye Plus ni kandungan dia dalam kotak ni ada 20 sachet sekotak. Harga ahli adalah RM141 sahaja, dan PV dia adalah sebanyak 115 PV untuk satu kotak ini. Kalau nak tahu, Yunken Eye Plus ni adalah dijual di Malaysia sahaja. Okey, dan ada dia punya twin dia iaitu Yunken Eye Plus ada gambar mata. Okey, yang Yunken Eye Plus gambar mata tu dijual di Singapura, dan dia sebenarnya adalah benda yang sama, cuma perbezaan dia ada 2 perbezaan. Satu, dalam Yunken Eye Plus yang kat Singapura tu ada Lingzi dekat dalam dia, dan lagi satu adalah Yunken Eye Plus dekat Singapura tu dijual dalam bentuk tablet. Kita punya Yunken Eye Plus dekat Malaysia ni tak ada Lingzi, dan juga dia di dalam bentuk serbuk. Itu saja beza dia. Okey, yang lain-lain adalah sama. Okey, jadi saya dah sampai ke penghujung sharing saya. Pejancelik dah habis dah. Saya nak bagi reminder iaitu mata adalah aset yang sangat-sangat berharga. Jadi amalkanlah gaya hidup sihat, pemakanan seimbang, dan sokong kesihatan mata dengan Yunken Eye Plus. Okey, jangan kita lupa tentang kesihatan mata kita. Alright. So itu saja daripada saya. Ada apa-apa soalan ke? Alright, soalan dia.
Kalau ambil 2-3 session boleh bancuh sekaligus atau boleh bancuh sekaligus, tak ada masalah insyaAllah. Yungkin I Plus ni targeted linzy. Dia bukan targeted linzy. Anti dia bukan targeted linzy, dia adalah suplemen, eye supplement. Dalam dia yang Yungken Eye Plus yang jual di Malaysia ni tak ada linzy dekat dalam dia, tak ada linzy. Tapi kalau Yungken Eye Plus dekat tak ingatlah kat Singapore tu ada Eye Plus ke nama dia, tapi kotak dia ada gambar mata. Yang dekat Singapore tu, yang itu beza dia ada linzy kat dalam tu. Dalam ni tak ada linzy. Dan juga dia bukan targeted linzy. Dia adalah suplemen untuk mata, khusus untuk mata. Okay. Sebelum makan atau selepas makan, kebanyakan kita punya produk kita suggest ambil sebelum makan sebenarnya. Tapi kalau lactoberry, kita suggest ambil selepas makan kan. Even pollen pun kalau tak silap ada yang ada masalah GERD ke masalah gastrik, kita akan suggest ambil selepas makan juga. Jadi mungkin saya tak pasti pasal ni, tapi kalau kita tengok lactoberry, kandungan dalam dia berry juga, kita suggest lepas makan. Tapi kalau YKI Plus ni, selalu saya ambil sebelum makan atau selepas makan, tak ada masalah. Dia bukannya salah ke tak tahu, dia macam keberkesanan dia tu je. Lebih bagus ke tak bagus ambil sebelum tu. Saya check balik dengan upline saya. Yang ini elok ambil sebelum ke selepas makan. Saya rasa tak ada masalah kalau ambil selepas makan, tak ada masalah insyaAllah. Okay. Ada soalan lain tak? Menjawab ke soalan tadi? Hasnita ni kan Antita. Okay. Ada soalan lain? Dekat sini dekat ni kotak UK Plus ni dia tulis kat sini herbal beverage mix goji berry with lutein. So itu maksudnya dua kandungan yang sangat-sangat tinggi lah dekat dalam kita punya UK Plus, goji berry dengan lutein. Okay. Alright. Faham, alhamdulillah. So kalau tak ada soalan lain, siapa yang belum cuba boleh terus dapatkan, boleh beli terus dekat website Shuangho atau tanya apply macam mana nak beli ni. Sangat-sangat bagus sebenarnya. Saya hari tu memang tengah sakit mata tu memang saya amalkan, dan insyaAllah kalau saya pakai specs pun, saya belum pernah lagi tambah power saya sebenarnya. Okay, sejak dah berapa tahun 9 tahun dah kot saya pakai specs dengan power yang sama. Okay. Kalau saya asalkan makan okey je, yang kurang okey bila ada masalah tak makan. Itulah. Asalkan makan okey je, yang kurang okey bila ada masalah tak nak makan. Janganlah tak makan. Kalau boleh kita amalkanlah. Kalau kita dah rasa badan kita dah kurang, mata kita kerap letih ke apa kan. Okay. Kita cubalah ni. Okay. Kalau tak ada apa-apa lagi soalan, saya nak teruskan ke sesi kita yang seterusnya. Tapi sebelum tu saya nak stop dulu recording ni supaya kita boleh